Seremban dekat Sarawak. PD kat Negeri Sembilan ke? Yang penting tahu geografi. Mak. Kalau hari ni Ma. Bagi kotak kot. Bagi kotak je. Dahlia belanja. Paling penat ni, paling penat. Sini tu ni. Yelah. Ya macam tu lah bunyi. Kapsul kena aku naik kan? saya macam kereta hari ni. Parah Nabila binti Guys, sekarang kita je naik. Bahulu kita. Itu bahulu 44,000 guys. Sekarang tengah kita. Jauhnya ni. 44,000. Tepi je. Tadi awal. Yang penting tahu geografi. Geografi tu. Boleh dia start. Dia tanya lah. Kita ni kat mana? Puncak Alam ke? Puncak Alam ke? Kat Shah Alam. Aku je budak. Ada yang budak Puncak Alam ke? Aku nak tanya kau. Kau budak Puncak Alam ke? Macam di sini Puncak Alam ke? Weh tak ambil. Aku dah kena dah tadi. Cik dia dah ada level weh. Dia saja lah. Biasa saja tu. Seremban dekat Sarawak. Macam PD kat Negeri Sembilan ke? Tak keluar rumah ke siap? kalau nak kawan kot. Bodoh kat sini sangat. Dia macam bukan bodoh di sini. Dia nampak bodoh lah macam tak perlu pura-pura bodoh. Apa? Sikit-sikit okey lah. Okey. Ya. Tapi dia macam dekat Sarawak tu memang berlebih lah. Lebih lah. Dan geografinya. Hi everyone. Panas. Bilang aku dah main-main. Shen mencari cadang untuk Dania untuk degree. Kalau macam Ini kot. Berkaya dah. Pinggan ketiga Amau. I 3 tau. I3. September, S-nya apa?